أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وبعد. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, yang berusaha Timbalan Ketua Jabatan Dr. Rosniza Zakaria, Ketua Unit Latihan, Pembangunan Latihan, Cik Arman bin Ya, pensyarah Japin juga, tapi dia ketua jabatan juga. Masa dia penceramah ni dia masih lagi pensyarah biasa, tapi sekarang dah naik sebagai ketua jabatan. Dr. Muhammad Azizul Adani, ketua JPPI, Jabatan Penyelidikan dan Inovasi. Ustaz Muhammad Azmi bin Dibuk, Syekhuna, Musi Ahli Lembaga Penasihat Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarimi bin Abu Zih, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Rakan-rakan pensyarah Japim yang merupakan penceramah bagi kursus profesionalisme guru-guru Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah, urustia dan yang diraikan, yang diraikan guru-guru Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama lagi kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan majlis graduasi yang sebelum ini dijadualkan pada 29 November. Betul tak Ustaz? Ustaz Zarimi? 29 November 2025. Tapi kerana itu trend naik menaik, dan trend itu seolah-olah menggambarkan situasi pada 2021 akan berulang. Dan yang berucap di depan ni adalah merupakan masa banjir dua kali pada tahun 2021. Awal tahun sekali, hujung tahun sekali. Jadi setelah ada perbincangan dengan Ustaz Fadhil Ustaz Zarimi, kita tangguhkan. Walaupun guru-guru nampaknya bersemangat, walaupun banjir kami nak harung juga Ustaz. Tak apa, kita tangguh dah, takut sampai sini tak lepas nak balik. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah pada pagi ini kita dapat mengadakan majlis graduasi tersebut, walaupun dalam ruangan yang mungkin sedikit kecil tetapi sangat bermakna insya-Allah. Saya menyampaikan pesan ataupun menyampaikan salam takzim dari pengarah IPJ Kampus Tengku Ahmad Hafzan, Dr. Abdul Rahman bin Abdullah, dan juga Timbalan Dr. Haji Salimi bin Abdul Rahman. Kedua-duanya menghubungi saya pagi tadi. Awal pagi tadi masa saya datang cek tempat ni okey lagi, kita pun dah susun tempat lah, benda semua kan. Bimbanglah VIP datang ni. Kalau setakat macam saya ni tak kisah kan? Tak perlu protokol sangat kan. Ustaz Azmi pun rakan saya, Ustaz Zarimi pun kawan saya ni. Geng-geng pensyarah pun orang Japim kan. Saya pun salah seorang daripada penceramah juga kan. So taklah terlalu protokol sangat. Tapi kerana kedua-duanya terpaksa ke Terengganu, IPJ Kampus Datuk Razali Ismail, untuk mesyuarat pengarah Zon Timur. Jadi beliau kedua-duanya menyampaikan salam, dan sebenarnya sangat sebelum ni pun dua kali, tarikh yang pertama dan tarikh kedua, kedua-duanya memberikan komitmen untuk hadir, dan sangat menyokong dan mendukung program yang dianjurkan ini. Walaupun saya kira program ini ataupun perancangan untuk mengadakan kursus ini bermula seawal 2024 betul Ustaz Zalimi?
pembincangan awal di rumah Ustaz Zarimi rasanya. Nak mengadakan kursus. Cetusan daripada ahli lembaga penasihat lah. Supaya guru-guru Ma'had Tahfiz Istiqamah ni ada kemahiran untuk mengajar. Dari segi konten, kita tak boleh pertikaikan. Antum Ahlul Quran, Ahlullah. Konten Quran itu antum lebih mahir daripada kami. Tapi para pensyarah yang ada pengalaman mengajar dan ada yang dah nak ambil pencen pun diminta ataupun pelawa untuk kami berkongsi berkongsi pengalaman dan sedikit ilmu berkaitan dengan pedagogi, supaya apa yang disebut oleh Ustaz Azmi tadi, ada kemahiran. Kita ada ilmu, tetapi kemahiran untuk menyampaikan ilmu itu juga perlu belajar, supaya ilmu yang kita sampaikan itu benar-benar sampai, menggunakan pedagogi, pendekatan, kaedah, teknik yang betul. Jadi alhamdulillah, setelah beberapa perbincangan dan sebagainya, seingat saya Julai 2025 baru dapat surat daripada rektor membenarkan. Sebab bila kita nak buat kerjasama luar ni, IPG bila nak buat kerjasama luar, dia mesti mendapat kebenaran rektor. Saya pun menghantar surat ke IPRD dan sebagainya. Bila dah dapat surat kebenaran rektor, barulah kita boleh mengadakan kerjasama tersebut. Dan seingat saya seawal mulanya adalah surat tu Julai 2024. Ya, Ustaz Zami, betul, Julai 2024. Dan kita dapat memulakan kursus itu pada April 2025 dan berakhir pada Oktober. Walaupun adalah, maklumlah pensyarah-pensyarah kita ni pun sibuk, kelas nak buat Sabtu ataupun Ahad tu memang terpaksa, kadang-kadang terpaksa tunda dan sebagainya. Namun alhamdulillah akhirnya, walaupun kuliah ataupun kursus itu taklah sampai setahun, walaupun asalnya diminta nak buat macam ada diploma, bila diploma ni dia kena melibatkan MQA dan sebagainya, banyak perkara lah, banyak urusan. Tapi dibincangkan supaya sekurang-kurangnya ada sijil, ada sijil yang diberikan oleh IPG sendiri, dikeluarkan oleh IPG, tanda tangan pengarah, mengesahkan bahawa guru-guru Ma'had Tahfiz Istiqamah ini mempunyai kelayakan dan mempunyai kemahiran untuk terus mengajar anak-anak didik di Ma'had Tahfiz Istiqamah. Jadi hadirin hadirat, muslimin-muslimat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, saya kira saya pun tak ingin bercakap panjang. Saya tanya Ustaz Zarimi tadi, kalau saya habis awal makanan dah siap ke? Dia kata okey. Rasa saya tak ada masalah sangat, sebab apa ni, sepatutnya saya berucap ataupun saya bersedia untuk berucap selaku ketua jabatan dan juga penyelaras kursus lah, penyelaras bersama, kan. Tiba-tiba kena ubah apa ni kepada perasmi. Ini kali pertama kalau silap saya seumur hidup saya lah menggantikan pengarah, menggantikan pengarah selaku wakil lah, kan. Okey, rakan-rakan tahulah. Jadi saya kira buat akhirnya, yang pertama saya mengucapkan tahniah lah. Mohon kepada guru yang terlibat bangun, kita bagikan tepukan yang gemuruh kepada mereka. Minta bangun. Okey. Okey, duduk. Terima kasih. Kalau di universiti, okey, berdiri, pusing ke belakang. Kan? Tunduk hormat kepada ibu bapa, tapi ibu bapa tak ada. Tapi mungkin tunduk hormat kepada pensyarah kat depan. Jadi tahniah diucapkan. Mudah-mudahan ilmu yang antum semua perolehi sepanjang kursus ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya mewakili para pensyarah lah, para penceramah, memohon ampun dan maaf seandainya apa yang kami sampaikan, sepanjang kami berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan, para guru sekalian, ada di sana kedapatan
perkara-perkara yang kurang, ataupun ada perkara yang sepatutnya kami sampaikan kami tak sampaikan, ataupun ada kekurangan di sana sini, kami mohon ampun dan maaf. Dan insya-Allah sekiranya diizinkan Allah, mungkin kita boleh mengadakan kerjasama lagi dalam bentuk yang lain insya-Allah. Dan saya mengucapkan juga tahniah kepada pengurusan Ma'had Tahfiz Istiqamah atas usaha yang baik ini. Bukan mudah sebenarnya nak menguruskan sebuah ma'had. Ustaz Zarimi berhenti kerja, dulu kursus mengajar juga dulu. Ustaz Zarimi ni ada kelas mengajar dengan dia, maknanya asalnya dia daripada guru KPM juga, berhenti dan menguruskan ma'had. Tapi dengan izin Allah, rezeki melimpah ruah, dan saya kira ma'had ni antara yang terbaik di negeri Pahang, yang swasta. Kalau YB Bucak tu dah ada peruntukan lah tambahan. Tapi sebab KJ ke, sebab KJ berucap tak ada boleh puji je lah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih sekali lagi memberi kepercayaan kepada kami, para penceramah dari FPG Campus Tengku Muhammad Afzal. Dan mudah-mudahan hubungan ini akan terus erat, dan kita boleh menjalin kerjasama yang baik dalam lain-lain bidang pada masa akan datang. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis graduasi kursus profesionalisme guru-guru Ma'had Tahfiz Istiqamah Temerloh Pahang tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.